menang dapat apa? Menang dapat jentik tangan korang semua. Tak suka. Nanti tangan sakit, Ma. Ya benar. Yuk Memeh, kita main berdua aja. Siapa itu? Entah, tapi dengar suara macam Ihsan dan Fizi. Ihsan! Fizi! Rambut gaya baru. Iya, ganteng banget. Mak Il, buat rambut macam itu. Cantik. Terima kasih. Rambut yang cantik buat apa? Aku nak aku yang cantik. Leh, cemburu lah tu. Apa yang korang dah buat kat rambut tu? Rambut ni? Kita orang pakai krim rambut ajaib. Daddy Ihsan punya. Jadi aku baru beli. Apa yang ajaib sangat? Aku boleh buat. Remox. Bergaya betul. Aku nak cuba pakai. Boleh pinjam? Saya dengan Susanti belum pakai. Boleh enggak? Tapi krim ni untuk lelaki. Oh, ya kak? Kita orang pun nak pakai. Nak pakai kat mana? Korang bukannya ada rambut. Botak. Nak kemaskan rambut aku. Ajak. Ipin, buat apa tu? Penat dok, Pak. Duduk sekejap. Kenapa ni? Menangis ke? Tadi Fizi je. Dia kata Upin dengan Ipin budak botak. Alah, dia tak salah pun. Memang korang botak. Dah, jangan merajuk. Kawan je baik-baik. Opa, kenapa rambut kita orang tak tumbuh-tumbuh? Macam kawan-kawan. Semua ada rambut. Diorang boleh buat macam-macam gaya rambut. Besar nanti tumbuhlah tu. Tapi kita orang dah besar lah ni. Ipin, hantar ni kat Atuk. Tengok. Akak pun ada rambut. Patutnya akak pun botak macam kita orang. Apa? Ish, dah tu. Pergi cepat. Elok-elok. Assalamualaikum. Atuk. Oh, Atuk. Oh, mana Atuk ni? Upin, tengok ni. Atuk, akak ada bagi makanan. Ya, terima kasih. Atuk, nak ni? Mana kau dapat? Dalam bakul. Ambil lah.
Apa yang korang buat tu? Minyak tumbuh rambut mujarab? Minyak tumbuh rambut mujarab? Mana dapat ni? Atuk bagi. Boleh cuba kan? Boleh. Tapi tidur nanti, minyak jangan kena bantal. Tahu. Sebab tu kita orang dah siapkan ni. Habislah sekop opah bau minyak. Dah, tidur. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Hah? Tak bangun lagi? Ipin, bangun. Nak pergi sekolah ni. Rambut. Rambut dah tumbuh. Lebat juga Apa ni pagi-pagi dah? Dah ada rambut. Macam mana? Kita orang pakai ubat tumbuh rambut ni. Opa, kita orang pakai Cepat sekali siap. je. Nanti lambat ke sekolah. Betul ke ni? Betul, Opa. Ada rambut. Selamat pagi, kawan-kawan. 2, 3 ikan laga. Siapa itu? Upin Ipin ke? Ya, nama saya Upin. Dan ini adik saya, Ipin. Jom duduk, Upin. Jom. Saya tak percaya. Tiba-tiba ada rambut. Iya, aneh. Tapi mereka kelihatan ganteng ya. Yalah. Tegak dan ada gaya. Ya, betul. Ipin, macam mana tiba-tiba je korang ada rambut? Lebat pula tu. Adalah. Jangan cemburu. Rambut palsu tu. Rambut betul lah. Suka. Sudah tu. Jangan tarik rambut dia. Siapa dia ni? Rambut. Saya Ipin dan saya Upin. Opa. Wah, dah ada rambut. Sukalah sangat. Apa reaksi kawan-kawan? Diorang terkejut. Tak percaya. Tapi ada yang kata saya gak bergaya. Betul. Cikgu Melati sampai pingsan. Lah, kesian dia. Tapi memang opah pun terkejut. Nyaris pingsan. Opa, petang nanti nak pergi rumah Atuk. Nak terkejutkan dia. Pergilah. Tapi jangan lebih-lebih. Atuk tu dah tua. Nanti terkejut. Lain pula yang jadi. Wah. Lebih kau ni. Assalamualaikum, Atuk. Waalaikumsalam. Apa hal pakai sekop? Ipin, sedia. 1, 2, Ram. Kenapa ni? Atuk, alamak. Atuk.
Cepat, bangun. Aduh, bangun. Bangun. Bangunlah. Cepat, bangun. Ih, Kenapa, Kak? Atuk pingsan tengok rambut kita orang. oh, nak sangat ada rambut sampai termimpi-mimpi. Kesian. Dahlah, pergi mandi. Boleh sarapan. Bila Rambut? cakaplah. Cakaplah. Takut. Alah, kau ni. Apa takut-takut? Cakap! Akak jadikan kita orang rambut palsu. Ha? Akak dah dapat dah. Oh, pop ye. Pop ye. Ish. Opa nak tidur lah. Kenapa? Opa, Akak. Upin? Ipin? Amboi. Nak Upin dan Ipin ada rambut atau biar botak? Tak suka. Saya mau Upin Ipin yang botak. Iya, botak lebih seru. Itu kan aslinya. 2, 3 buah kelapa. Ini siapa? Jadi kawan-kawan tak suka Upin dan Ipin ada rambut? Aduh. Tuh, Ya. nah. Terima kasih bagi kita orang pinjam. Bye. Mujarab betul dengan budak-budak tu. Selama ni aku pakai. Ish, tak boleh jadi ni. Bertuah punya budak. Kemas kan? Kawan-kawan. Wah, Inilah baru Upin dan Ipin. Kawan kita semua. Upin Ipin botak segak bergaya. Upin Ipin botak ada manisnya. Apa? Jadi sambung. Upin Ipin botak bukan sebarang botak. Upin Ipin botak memang luar biasa. Macam tak masuk je. Budak-budak ni penat aku beli. Dia buang macam tu je. Upin!